saya baca ialah antara yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban tentang satu orang yang sahabat yang Nabi suka kat dia, iaitu Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ni orang Badui, kan, rupa dia pun tak segak lah orang dia. Tapi dia kadang-kadang dia pernah bagi hadiah kat Nabi SAW. Dan kemudian pernah satu hari Nabi datang daripada belakang dia. Nabi pegang dia tau. Dia tak tahu. Dia tak Rasul ni. Mana dah? Siapa dia ni? Sampai dia pusing-pusing. Dia tengok Nabi. Nabi peluk dia kat belakang. Lepas tu Nabi kata, Man yashtari hadzal abd? Siapa nak beli hamba ni? Nabi kata dia jual, dia meniaga. Dia kata, Man yashtari hadzal abd? Siapa nak beli hamba ni? Dia kata, Idzan wallahi la tajidani kasidan. Kalau demikian wahai Rasulullah, kau akan dapati aku ni tak ada harga lah orang macam aku ni kalau jual. Nabi kata, walakinna indallahi lasta bikasid. Tapi engkau di sisi Allah bukan tak ada harga. Dalam sebagian ayat, lakinna indallahi anta ghali. Tapi di sisi Allah engkau mahal. Anta ghalin. Kan, di sisi Allah engkau mahal. Tapi Nabi bergurau. Maksudnya bahkan Nabi juga membiarkan orang lain kadang-kadang bergurau. Sampai bergurau membabitkan pergerakan pun. Kalau kita semua baca dalam hadis Al-Bukhari umpamanya, bila Aisyah cerita Saudah melawat, kan, Zarani Saudah, kan, Saudah melawat, Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi, yang melawat Aisyah radhiyallahu anha di rumah Nabi di rumah Aisyah. Nabi pun ada, Saudah di sebelah dan Aisyah di sebelah, dan kata fasana'tu laha hariran, ataupun sebahagian dia khaziran. Aku buat untuk Saudah ni satu macam daging lah, daging yang dimasak, ada sup kan, daging. Saudah tak mau makan. Aisyah buat untuk dia tak mau makan. Aisyah kata la ta'kulin aw la ulattikhanna wajhaka bihi. Kau makan ataupun aku akan lumur muka kau dengan makanan ni. Lepas tu dia tak mau makan juga. Aisyah ambil makanan tu pergi lumur muka Saudah. Saudah ambil balik, lumur muka Aisyah. Lepas tu dia kata, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kelagat. Nabi gelak, duk lawan lumur, duk lawan calik lawan kan makanan tu ke muka kan. Nabi gelak. Lepas tu dengar suara Umar. Nabi kata, quma waghsila wujuhakuma. Bangun, Nabi kata, basuh muka hamba. Kan? Ahsibu Umar dakhilan. Aku rasa Umar akan masuk tu. Sekali dia nampak muka. Maksudnya ada kehidupan yang demikian. Dan kita tengok banyak dalam riwayat-riwayat lain. Dan hatta kadang-kadang Nabi juga bergurau. Tapi dengan gurauan yang benar. Gurauan yang benar. Macam hadis riwayat An-Nasa'i yang selalu orang nak buat contoh. Bila orang perempuan tua datang kepada Nabi, minta supaya Nabi doakan dia menjadi ahli syurga. Dia kata, innal jannata la yadkhulaha ajuzun. Syurga tak dimasuki oleh orang tua. Dan orang tua tu menangis kan. Tapi Nabi SAW menjelaskan maksud, inna insya'nahu hunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Kami telah jadikan orang syurga tu dengan new creation, dengan penciptaan yang baru, dan dijadikan mereka itu dara, uruban atraba, loving, sangat sayang menyayangi kepada suami pasangan mereka dan sebaya usianya. Tapi tengok gurauan yang benar ada di dalam sunnah. Ada di dalam sunnah. Tapi Nabi tidak berdusta di dalam gurauannya. Bahkan Nabi bergurau sehinggakan kepada budak-budak. Macam riwayat hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas tentang saudara dia Abu Umair. Entah Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair,
burung anak burung yang dia duk main tu buat apa, tapi Nabi tasghirkan kan. Naghr tu Nabi jadikan nughair dengan jadi apa yang burung kecil kau buat. Jadi Nabi panggil dia Aba Umair. Nabi dan Nabi juga panggil juga dengan bersepakat ya Aish. Aisyah, ya Aish. Nama Aish tu menjadikan tadkhim, dalam bahasa Arab tadkhim, dan ya Aish kan. Inna Jibril yuqra'iki assalam. Jibril bagi padamu salam. Maknanya kan. Kadang-kadang Nabi kata ya Humaira. Ada juga dalam riwayat Nabi panggil ya Humaira kan. Atuhibbina an tanzuri ilaihim. Kamu wahai gadis merah yang si merah kecil lah, macam tu lah kan. Jadi ini semua gurauan yang ada dalam riwayat. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ada gurauan yang ada orang yang memang kaki duk buat lawak bagi Nabi gelak kan. Kita tahu ada lelaki, inna rajula fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himaran. Ada lelaki yang nama Abdullah, orang panggil pun himar. Keldai. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tergelak kan. Kan, dan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Nabi pernah sebat dia minum arak. Dia minum arak kan. Pas satu hari orang bawa dia kepada Nabi juga, banyak kali lah kan. Kan. Fa amara bihi fajaladahu. Nabi suruh pukul dah. Pasal dia minum arak. Bukanlah pukul teruk-teruk. Nabi pukul. Faminna man darabahu biyadihi wa minna man darabahu bisaubihi. Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan baju. Ada satu orang qala rajulun minal qaum Allah mal'inhu ma aktsara ma yu'tabih. Allah laknat dia banyak kali lah dia ni. Nabi kata la tal'anu ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasul. Janganlah anak dia, apa yang aku tahu dia cinta Allah dan Rasul. Walaupun kelemahan, tapi maksudnya syahid kita tu dia ni di samping ada perangai minum arak tu satu hal, tapi kaki duk buat lawak bagi Nabi gelak. Kan? Dan ini semua agama ada keluasan hal ni. Tapi kita ada masalah apabila orang mula buat lawak benda-benda yang merosakkan. Dia jadikan agama sebagai istihza, lawak jenaka. Ataupun menjadikan orang yang nak beramal dengan agama itu sebagai bahan lawak dia. Konten kan? lawak dia. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang yang penjenayah ni, Allah kata ajramu. Kan? Dia ketawakan orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Bila orang beriman lalu dia pun main mata lah, dia pun kata. Dan ini kadang-kadang orang, kita jangan main. Kadang-kadang orang pakai tudung ke apa, orang pakai tudung labuh ke apa. Tengok kata, hari dah kita boleh masuk dalam kategori tu. Kita istihza dengan orang. Kadang-kadang orang nak amalkan sunnah, depa nak amal sunnah pasal penat kereta, awak tak boleh unta. Perkataan itu mungkin awak ingat ringan, mungkin tapi agak gurauan. Tetapi di sisi Allah berat. Kerana sebahagian orang kata, depa nak amal sunnah sangat, suruh depa jangan duk pergi Mekah naik unta lah. Sedangkan mereka tahu sunnah yang kita amalkan adalah prinsip sunnah. Bukan sunnah yang pakaian Habib dikata pakaian Nabi. Tapi sunnah yang ada dalil. Kita kata yang ni Nabi tak buat. Kalau nak ikut Nabi tak buat, semua orang tak payah buat lah. Itu semua kadang-kadang istihza. Kalau dia nak membetulkan faham, mungkin boleh. Tapi kalau dia nak mempersendakan apa yang orang maksudkan dengan prinsip sunnah Nabi SAW, umpamanya, dia termasuk di dalam ayat Quran ini kan. Ajramu innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dan sebahagian lagi yang saya nak sebut supaya mukadimah kita ni, kadang-kadang orang jadikan kita ni banyak, ada raja lawak lah, apa sultan lawak lah, apa lagi macam-macam kan. Banyak benda yang dibuat dalam negara kita ni. Kadang-kadang benda tu membodohkan akal. Ada panggilan apa? Hangit. Panggilan hangit. Prank. Dia dilarang dalam agama sebenarnya. Nabi dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW kata la yahilu lil muslim an yurawi'a muslima. Dalam riwayat Abu Daud, tak halal orang muslim bagi takut terkejut orang lain.
Ada orang bagi terkejut orang dia bubuh mercun dia. Kan? Bagi gempak orang dengan ini semua tak boleh. Gurau senda yang tak boleh. Apatah lagi apabila gurau senda hal-hal agama. Penceramah-penceramah apabila buat mainan lah agama sehingga agama jadi tak serius. Agama bukan agama semua serius tapi maksud agama jadi fakta agama jadi mainan. Belum lagi kita cerita tentang hadis palsu, cerita-cerita yang olok-olok, main-main kan. Dia buat reka cerita. Dulu ada seorang penulis. Dia tulis sirah Nabi. Dia buat rekaan dia sendiri. Dia masukkan elemen-elemen dia. Orang ramai beli masa tu. Kan? Kita tegur penulis berkenaan. Dia jadikan, memang jadi menarik lah dengan masuk elemen melawak lah, elemen bergurau, bersih. Tapi itu bukan agama. Itu agama fakta. Dan ini kita, sebab tu kita bicara tajuk ni, antara kesungguhan dan perkara main-main di dalam agama.